Berapa lama lagikah kita mahu berselindung di sebalik istilah pelaburan masa depan? Negeri-negeri maju yang ada magnet tarik pelaburan bernilai tinggi, Selangornya, Johornya, Kedahnya, KL-nya, di mana Perak? Datuk Si Speaker, saya masuk Dewan Negeri Perak tahun 1999. Yang amat buat Menteri Besar waktu itu duduk di meja ini membentangkan bajet 700 juta ringgit. Tak ada pusat khidmat dibayar. Peruntukan untuk YB dulu peruntukan 75,000 setahun. Sekarang berapa? Syukur dengan nikmat Allah, daripada 700 juta kepada 1.6 bilion ringgit. Ini rahmat, ini nikmat. Jangan kita pertikaikan kebab ini. Ya Muhammad Al-Bonsu, jangan kita bandingkanlah dengan negeri lain. Ya Muhammad nak bandingkan pelaburan Perak dengan negeri Kedah, Pulau Pinang sebagainya. Mengapa Ya Muhammad tak bandingkan pembentangan belanjawan kita? Negeri yang kononnya ada berbilion-bilion pelaburan, berapa dia bentangkan bajet dia? Berapa dia bagi duit BKK kepada rakyat dia? Yes, pelaburan lebih tinggi daripada kita. Itu rezeki dia. Buat apa kita nak berdengki dengan dia? Mengapa nak kita bandingkan dengan negeri kita yang pelaburan 11.7 bilion? Mengapa tak kita sebut Alhamdulillah, walaupun pelaburan kita 11.7 bilion ringgit berbanding dengan negeri lain 48 bilion dan sebagainya. Mengapa tak sebut Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kerajaan negeri Perak dapat surplus 3-4 tahun berturut-turut? Mengapa tak sebut Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita dapat bentang 1.1 bilion berbanding dengan negeri yang berkenaan bentang lebih rendah daripada kita? Mengapa tak sebut sekurang-kurangnya kerajaan bagi RM10,000 sebulan kepada wabi-wabi pusat khidmat? Sebuah negeri YD pada timur tak bagi. Tak bagi. Sebuah negeri X di utara bagi RM2,000 sebulan untuk pemanggang. So, minta laluan. Saya pun tak faham apabila nama saya disebut Kuala Sepetang. Saya tak tahu di mana salah saya. Ya Muhammad Rostang sebut, soalan saya, berapa lama lagikah kita mahu berselindung di sebalik istilah pelaburan masa depan? Saya cek teks ucapan ini, saya baca teks ucapan ini, saya karang teks ucapan ini bersama dengan pegawai. Tak ada satu perkataan pun saya guna pelaburan masa depan. Jadi yang Muhammad bercakap bukan fakta, di luar konteks. Menjadikan saya keliru bila Muhammad sebut tentang bagaimana yang kita buat ini akhirnya tidak memberikan apa-apa. Saya nak baca Muhammad ya. Gambaran indah dalam ucapan tetapi realitinya begitu getir di peringkat bawahan. Belanjawan 1.61 bilion ringgit tetapi kesejahteraan rakyat masih tertinggal. Saya baca buku ni balik semula. 2-3 surat bercakap tentang Jabatan Kebajikan Masyarakat yang saya tambah 6 juta ringgit. Penerimanya bertambah ramai. Duit banjir kita tambah. Itu bukan sejahtera kah? Kalau itu bukan kesejahteraan rakyat, apa dia? Saya tak tahulah kalau yang umat semua tak baca teks ini. Panjang cerita kesejahteraan rakyat ni. Panjang. Saya sebutkan, la in syakaratum, barang siapa yang bersyukur di atas nikmatku, dia janji, la azidanakum, dia janji dia akan bagi lagi rahmat tu. Janganlah kita komplain bab ni. Mengapa tak kita balik nanti bagi tahu, walaupun belanja yang dibuat oleh Kota Tampan itu 1.61 bilion, walaupun pelaburan yang datang ke Perak ini kurang daripada negeri X di hujung, tapi Alhamdulillah YB pun dapat 2 bulan pusat khidmat. Dalam dunia ini negeri mana yang bagi Muhammad? Dalam dunia ini negeri mana yang bagi macam Perak bagi? Itu saya sebutkan tadi. Sebab ini janji Allah dalam Al-Quran. Jangan kufur nikmat. Itu tadi saya sebutkan. Supaya kita tidak terjerumus dalam ini. Sekali saya sebutkan, terima kasih Pegawai Kewangan, terima kasih rakan-rakan penyewa awam yang bekerja keras. InsyaAllah sebab semalam kita dapat lagi rezeki datang kepada kita. TNB mari hantar duit kepada kita, Fekra hantar duit kepada kita, Pelas hantar duit kepada kita, 70 juta. Tu ketua-ketua jabatan semua, DO, terima kasih banyak. I love you.